Hai, macam mana Lila nak tolong Nazhan ni? Apalah, kita minum dulu dah. Sedap. Tapi macam ada idea. Berdebu ni? Saya tahu dah buat apa. Mempersembahkan Detik Bening, Ketok baca, ketok nyanyi. Detik Bening berfokuskan kepada dua pengajaran guru. Yang pertama, kemahiran membaca secara asas. Yang kedua, pengajaran aspek seni bahasa melalui nada-nada yang berbeza. Nadanya berbunyi begini. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Dan botol ini mengandungi 8 botol yang berbeza yang ada nombor yang berbeza. Nombor 1 sampai nombor 8. Dan juga ada tulisan braille yang disediakan. Dan ada juga 2 sudu sebagai alat pengetuk. Okey, sekarang kita masuk pula kepada panduan penyusunan ketok kata. Untuk panduan penyusunan ketok kata, kita perlu menyusun mengikut nombor-nombor yang telah pun disediakan. Bagi nombor 1 misalnya, kita meletakkan suku kata ba di sini, menghadap kita. Begitu. Kedua, tarik detik bening menghadap anda. Langkah 3, ketuk mengikut nada yang betul. Baca tada di sudubo. Langkah keempat adalah bagaimana kita nak membina perkataan suku kata tambah suku kata. Perkataan pertama adalah botol pertama tambah botol kedua, iaitu baca, 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 baca. Untuk contoh perkataan kedua, botol 8 tambah botol 4. Bola, bola. Sebagai langkah pentaksiran, guru ataupun ibu bapa boleh menandakan jawapan yang betul pada kotak yang disediakan. Langkah terakhir, murid perlu menuliskan perkataan yang betul pada kit tulis perkataan. Sebagai contohnya, E-O-L-A mengikut nombor yang ditulis sebegini. Selesai. Sila imbas QR ini untuk memulakan permainan. Ija Meja Me J.A. Bitul Ija Sapi S.A. Pi Bitul Ija Jala J.A. La Bitul Ija Bola Bo La Bitul Ija Buku Bulletin Ku Bitul. Seterusnya kita akan bergerak kepada ketok nyanyi. Jadi, dalam keadaan sedia, murid perlu mengenal pasti setiap nombor yang ada pada botol-botol ini. Seterusnya, dengan berpandukan lirik lagu dan juga kod-kod botol, kita boleh mula menyanyi. Di mana dia akan saya? Setelah keseluruhan lirik habis dimainkan, maka selesai.